Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Hanif bin Osman daripada SMK Paya Kemunting akan memperkenalkan tajuk pada pagi ini, lokus dalam bulatan matematik tingkatan 3. Okey, apakah itu lokus dalam bulatan? Lokus ialah set titik-titik yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam bulatan, lokus merujuk kepada laluan yang terbentuk apabila titik bergerak dengan syarat berkaitan bulatan seperti jarak tetap dari titik tetap iaitu pusat bulatan. Contoh soalan lokus yang boleh kita bincangkan dalam bulatan ini, diberi titik O dan titik A berada pada lilitan bulatan. Jadi, cari dan lukis lokus titik P yang bergerak supaya segitiga OAP membentuk satu sudut tegak 90 darjah pada titik P. Nyatakan bentuk lokus yang terbentuk oleh titik P. Jawapan dan penjelasan bagi soalan yang dinyatakan tadi, okey, murid-murid boleh lihat, kita lihat lokus titik P ialah satu lengkuk bulatan kerana sudut OAP sama dengan 90 darjah. Maka titik P mestilah berada pada separuh bulatan dengan diameter OA. Ini dipanggil sudut tegak dalam separuh bulatan. Baik, mari kita lihat kepada rajah yang dinyatakan, yang ditunjuk. Kita lihat AO, kita faham satu garis lurus diameter ataupun separuh daripada bulatan yang melalui pusat, iaitu yang berlabel warna merah tu. Okey, kemudian titik P dilalukan di atas lilitan bulatan. Kedudukan titik P pada lilitan bulatan yang dihubungkan dengan garis lurus A, P dan PO akan membentuk sudut 90 darjah. Selama mana titik P itu berada pada lengkungan lilitan, bermakna dia akan menghasilkan sudut 90 darjah. Dia akan memenuhi syarat itu. Jadi, kesimpulan daripada rajah yang telah dibincangkan tadi, lokus dalam bulatan penting untuk difahami hubungan antara titik, sudut dan jarak. Ia boleh digunakan dalam pembinaan geometri dan penyelesaian masalah. Soalan lokus juga dapat membantu pelajar mengaplikasikan konsep bulatan secara visual dan logik. Berdasarkan soalan yang diberi tadi, contoh tadi, titik P yang berada pada lilitan akan membentuk segitiga bersudut tegak 90 darjah. Jadi dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita dapat mencari luas bagi segitiga tersebut dan juga dapat mencari sisi-sisi yang berkaitan dengan segitiga. Diharapkan dengan sedikit perkongsian ini dapat membantu anak-anak murid untuk menguasai kemahiran ini, lokus, dan juga sekaligus menguasai kemahiran bulatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.